Yeah. Huh. Yo. Yeah. Stack spreadsheets, deals in the night. Got the vision, paper skyscraper in sight. From the concrete jungle to suburbs wide. Dropping property gems, ride this money tide. Blueprints, blue jeans, hustle never lack. Transforming empty lots to cash stack. Master plans, foreclosures, worst nightmare. Ironic twist, property kingpin so rare. Sign contracts, ink on the dotted line. Flip the crib, now the block looking fine. Hustle hard, every brick incline. Property boss, redefine and prime. Skimming markets, keen eye in the storm like a wizard. Them garden plots reform, neighborhood sculptor, murals and escrow. Finance Picasso, dollar bills in tow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Jumaat. Bertemu kembali bersama saya di channel YouTube Usamah Property Agent. Saya Usamah Kamarudin, merupakan real estate negotiator yang dah berpengalaman 9 tahun dalam menjualkan hartanah. So, hari ini saya dan tim berada di Setia Alam Sari. Salah sebuah projek yang dulunya area Alam Sari ini merupakan projek daripada developer INP. Kemudian developer tu, saya tak sure apa berlaku pada developer tu. Kebanyakan projek dia orang dah jualkan kepada SP Setia lah. So, dekat sini merupakan projek ataupun hasil tangan daripada SP Setia, iaitu banglo yang diberi nama Verdale. Verdale tu saya Google tadi, dia cakap dalam bahasa Inggeris dia bermaksud Green Valley, lembah hijau lah. So, saya tak baca tadi. Cuma di atas saya tengok daripada Google Map tu, bentuk dia macam siput sikit lah. Bentuk dalam ni yang dia buat, bentuk lingkungan ni. Jadi dalam ni sebenarnya kita banyak unit yang nak dijual. Dekat sini freehold freehold, gated guarded, individual title. So dalam ni ada beberapa unit. Jangan tanya saya kenapa banyak sangat unit nak jual. Saya tak tahu, game orang kaya. Mungkin diorang beli dan jual balik. Saya tak tahu apa game diorang. So dalam ni beberapa unit yang nak jual. Cumanya unit ni saya nak bawakan sebab dalam ni ada dalam 2 type saja atau 3 kot. Saya rasa 2. Saya nak tunjuk unit type yang ni, dan saya ambil unit ni sebab unit ni je yang owner baru lepas potong rumput. That's why boleh nampak kat luar rumput dah kering ni dalam plastik ni. Panas. Jom masuk dalam. Hari ni agak panas pagi ni. Jadi unit ni ibarat unit contoh lah. Bukan rumah contoh ada ID semua. Maksud saya rumah contoh yang saya nak tunjukkan kepada anda semua. Sekiranya anda mencari banglo dalam ni, kita ada banyak lagi unit. So yang ni, unit yang kita tunjuk kali ni adalah unit yang bersaiz tanah dia 9,600 lebih dan build up dia sama je sebab basic 3,300 lebih. So unit ni kita boleh nampak dari segi parking dia agak panjang dan kebanyakan rumah kat sini memang developer buat dia panjang sebab dalam ni tanah semua besar-besar. Jadi rumah dia buat tengah-tengah sikit dan ajak ke belakang sikit lah. So depan jadi panjang. So kat sini kita boleh nampak dari segi parking, kita cerita pasal rumah ni memang boleh buat banyak lah. So just tambah owning je lah. Dan dalam ni, lawa-lawa rumah dalam ni orang buat Saya pun macam teruja tengok orang lain boleh buat daripada design asal ni. Okay, kita tunjuk sekejap sikit sini. Yang saya perasan satu benda je, build up asal dia kecil tau. Ini personal opinion saya memang kecil. Sebab apa tau? Sebab nampak dia punya lekukan tu di atas macam bentuk C lah. So dekat tengah-tengah ni macam ada a few ruang yang bahasa mudah dia membazir dah. Sebab yelah, bayangkan daripada parking ni, tiba-tiba sini kosong tau. Why not kita besarkan build up sampai sini? That's why dekat dalam ni banyak unit yang dah ubah-ubah dia extend. Sebab build up asal dia memang, jari saya tunjuk dalam, memang anda akan rasa tak cukup sedikit lah. That's why orang beli sini, memang orang beli dia orang akan tambah macam-macam. Kiri kanan kita ni pun owner dia dah tambah. So tanah dia masih luas kat sini. Memang puas hati saiz dia. Melebar ke belakang. Dan dekat belakang ni, untuk tanah ni, rumah row yang saya tunjuk ni, dia agak special jugalah. Sebab ni, belakang kita tak menghadap rumah lain. So dekat sini, kalau nak buat kolam, ini adalah tempat paling sesuai lah. Kalau tepi
tak sesuai sangat sebab kalau tepi orang luar nampak jadi itulah belakang lagi selesa lah. Dan dekat sini bila belakang dia dah tak ada rumah lain sebab ni dah border memang takkan ada rumah lain lah senang cerita. Sebab tu dah rumah lain. Belakang ni lah kot kalau ada projek lain pun. Tapi still anda boleh nampak jarak rumah anda dengan next residential pun jauh. Dan belakang ni, best rumah ni, kita ada laluan pejalan kaki ni. Untuk kita jogging ke, brisk walk ke. Kat situ adalah mini gym sikit untuk outdoor. Dan tu, ini view kita dari belakang. Masjid Alam Sari. Masjid yang tengah ongoing. Masih dalam fasa kutipan untuk siapkan. Mungkin ada dalam video ni. So, terpromote terus Mungkin ada dalam video ni yang nak menderma, boleh menderma. Walaupun anda tak beli rumah ni sekalipun, derma untuk masjid, untuk kebaikan rumah. InsyaAllah pahala berganda. Okey, jom kita masuk dalam. Dari segi entrance rumah ni, dia agak bagus untuk privacy anda sebab dari parking sini dan muka pintu rumah kita kat sana, jadi daripada luar orang tak nampak lah entrance kita tu, dia nampak bentuk rumah saja. So kita masuk melalui sini dan bagusnya developer dia tak kerekut kat sini kita boleh nampak. Dia bagi pintu yang besar gedabak ni. Nampak ni. Memang puas hati lah pintu ni besar. Maintain pun dah okey. Tapi nak lagi gempak, kontak saya lah. Kita ubah rupa pintu anda. Okey, jom. Kita masuk dalam. Dari segi bilik dalaman, that's why saya kat dia kerekut sikit dari segi saiz ni. Bila dia kecilkan dalam ni, dia jadi macam nampak sempit tau. Sebab bila kita masuk ni, kita jumpa laluan tau untuk ke belakang sana. Tapi on the positive side dia, privacy lah. Belakang tu tak boleh nampak terus. Tapi kalau saya lebih suka luas terus lah. That's why kalau saya ada duit saya beli, saya pecah. Habis ni saya buat besar terus. Jadi lepas ni, space open untuk buat. Mungkin ada 2 living area, something macam tu lah. So layout dia begini, boleh adjust nanti kemudian sebab individual. Dan dekat sini kita jumpa tangga untuk ke atas. Plus dia ada satu storeroom dekat bawah tangga ni. Sebelum kita ke belakang, dia ada satu bilik ke depan ni. Ini normally kita panggil dia sebagai guest room lah. Ataupun kalau ada parent duduk sekali, bilik ni sesuai. Sebab bilik ni, dia ada sliding terus ke halaman sisi kiri rumah ni. Sebelah sini mungkin kalau sesuai, kalau ada suka kan buat landscaping, buat feature something, buatlah feature wall ataupun water feature dekat sini. Buat kolam ikan ke apa untuk ruang menanam sedikit untuk parent duduk So memang cantik lah. Sebelah sini kalau nak buat macam tu, buat kolam ikan, ada water feature. Sini boleh buat sikit gardening. And then buat tutup sikit macam ala strata tu. Supaya halaman depan tu dia terasing dengan halaman untuk privacy bilik ni. Kalau parent duduk sekali lah. Okay, jom. Kita tengok ruangan belakang. Untuk ke ruangan living area kat belakang ni, kita melalui laluan ni. Dan dekat sini, dia ada satu powder room untuk tetamu kat sini. And then kita boleh nampak kat sini macam yang saya mention tadi. That's why saya kurang suka sikit rumah yang ada laluan macam ni. Tapi kalau anda pandai buat landscaping apa-apa kat luar ni, should be nice lah. Tapi dengan keadaan macam ni, kosong ataupun untuk saya punya preference, saya kurang suka sedikit lah. Saya nak lagi lebar lah supaya lagi senang untuk kita dekor untuk jaga rumah semua tu Jadi kat sini, ruang untuk living area dia ni, dia macam special kat sini sebab kiri kanan kita ada sliding door, glasses. So untuk udara, untuk lighting, cantik kat sini So boleh letak TV, boleh buat wall feature kat sini, cantik kat sini. Dan untuk dining area dia adalah dekat sini. This is dia punya dining area ataupun nak memanjang, melebar lagi sesuai lah untuk sini sebab kat sana ruang tamu. Dan dekat sini adalah dry kitchen dia. Nampak Kita buat sikit lah ada kitchen memanjang macam ni. So sebelah sisi kita ni, dia ada satu sliding door untuk ke halaman belakang. Jadi kalau anda buat swimming pool ataupun buat padang untuk anak main pun best juga sebenarnya. Ratakan tanah balik elok-elok, cantik, buat artificial grass ke. So belakang ni cantik untuk anak main ke apa, senang. Kat sini kita boleh buka pintu semua.
Jadi area rumah kita tu memang cantik lah. Okay, so belakang ni wet kitchen dia. Sekeliling ni boleh letak kabinet semua yang perlu. Dan sinki ni jangan marah. Rumah beli 10 juta pun kalau dengan developer memang macam ni lah dia baginya. Jarang-jarang developer bagi full kabinet atau tabletop. Sebab dia tahu owner dia preference masing-masing, dia sukakan buat ID sendiri. So yang ni just penanda saja nak bagi tahu sinki lah belah sini lah. Pipe air semua. Instead of dia tak bagi langsung, sebab dia nak tunjuk ni pipe air . So itulah maksudnya daripada developer. Dan layout dia, okay, dia ada satu sikit keluar kat sini untuk maid. So maid senang cerita bilik macam bilik luar. So keluar sini baru maid, cuma berkunci . Bilik maid bertunjuk saya sini. Saiz dia pun not bad lah. Boleh lah untuk seorang maid. Jap, kalau anda ada nak jual rumah ataupun segala yang berkait dengan properti, boleh hubungi saya. Thank you. Untuk ruangan atas, disebabkan bilik Abdi tak besar sangat . So dekat atas ni dia hanya ada 3 bilik dan dia ada satu ruang mini family area. Saya sebut mini sebab kecil. Sangat kecil kat sini . So that's why rumah sini majority kita nampak yang orang duduk memang dia orang extend. Memang dia orang tak pakai basic . So master bedroom dia belah belakang. Kita nampak sini master bedroom dia. That's why dia kecil tau. Sebab belah belakang ni adalah ruangan dining dengan dia punya living area tadi tu. So dia tak ambil habis tau. Dia ambil kat sini je. Dia macam setengah je. Dia tak ambil habis. That's why kita nampak bumbung kat sini . So agak rugi lah. Kalau saya memang anjak sampai belakang lah. Sebab dia memang jadi kecil tau. So tengok master bedroom dia. Saiz ini sahaja. Tapi jangan judge. Ini adalah harga 2.4 juta untuk sini. Tanah almost 10,000 square feet. Dan memang orang sini dia tak kisah beli dengan harga tu sebab consider agak murah lah bagi dia orang. Bagi kita saya yang tak ada duit ni mahal lah . So kat sini orang beli 2 juta, dia reno lagi 1 juta. So 3 juta punya banglo sebab tanah besar. That's why dia lupa bagi kecil lah kot sebab dia nak budgetkan 2 juta tu. Kalau dia orang buat besar, harga 3 juta terus mungkin nak jual tu susah. That's why dia berjaya jual habis dulu . So ini dia punya tandas. Kita nampak tandas dia pun itulah. Boleh tengok sendiri. Saya mana nak cakap. Okay, jom tengok lagi 2 bilik. Maaf kalau agak bergema sebab rumah kosong. Dia bergema sedikit lah. Okay, bilik kedua. Bilik ni ada defect sikit . Yang ni kita boleh minta owner repair nantilah kalau ada pembeli. So ini bilik kedua. Dia facing belah depan. Tak ada apa pun saya nak cerita pasal bilik ni. Sebab dia just, yang ni lah puas hati sikit pun. Sebab besar. Inilah size dia. Tingkap. Dan ni tandas dia. Okey. So inilah bilik last untuk rumah ni. Okey. So ni bilik ketiga. Bilik last. Bilik ni rasa luas sikit sebab dia melebar ke tepi ni. Dan bilik ni lupa, rumah ni direction dia adalah facing east . Compare rumah yang belah depan ni dia facing west lah. Tapi dalam ni dia bukan jenis yang developer buat yang sejajar tu . Maknanya ada 2 direction je. Sama ada rumah you east ataupun rumah you west. Tak ada, dia bukan macam tu. Sini that's why saya cakap bentuk dia agak macam siput . So setiap unit tu berlainan direction tau. So kat sini pilih betul-betul lah unit yang anda nak . Sebab yang depan ni walaupun facing west tadi je dia buat lawa-lawa. Tapi tak ditunjuk dalam video . Tapi rumah dia lawa betul lah. Okey, sekian sahaja untuk house tour kita pada kali ini. Rumah ni saya jadikan sebagai rumah contoh dalam video. Rumah ni pun available for sale lah. 2.4 juta untuk unit ni. Ada beberapa unit lagi lah yang type lain pun ada. Yang tanah lagi besar daripada ni pun ada. Banyak yang masih available . So dari segi harga tu, ini based on my orang cakap apa tu, bukan research lah, kita punya pemerhatian. Developer dia jual dalam harga, saya mention 2 million lah senang . Sebab 2.4, 2.2 ada semua.
2 million, mungkin target market dia adalah untuk orang yang ada bajet tu. That's why dia offer dengan tanah yang besar, tapi build up dia tu tak besar sangat tau. Tapi agak mengecewakan sikit lah bagi saya, sebab expectation untuk orang beli banglo at least master bedroom kena besar lah. Yang ni master bedroom dia tak kecil lah. Maknanya tak sesuai expectation orang lah untuk banglo. And then tandas dia agak mengecewakan sikit. Itulah. Tapi kita nampak dari segi occupation, penduduk kat sini yang dah reno bagai tu nampak okey je diorang So should be, mungkin orang ada bajet dia boleh lah kot nak extend ke nak apa. So itulah, kita nak cerita panjang Cumanya saya rasa market sini nanti kalau semua unit dalam ni dah extend, dia akan sampai satu masa nanti market dia dah 3.5 juta ke atas. Itu yang expectation saya lah. Cumanya benda tu takkan terjadi selagi isu jam ni tak settle lah. Itu sahaja, sebab demand agak terganggu dekat sini disebabkan jam tu. Tapi yang saya perasan orang yang duduk dalam ni, yang beli juta ni, disebabkan mungkin diorang tak perlu melalui jam tu. Sebab diorang, maybe business, bukan kerja 8-5 lah, bukan office hour. Mungkin dia boleh gerak pukul 9 sebab time tu dah tak jam dah. Tapi benda tu still masih konflik sampai sekarang. Kita doakan supaya one day settle isu trafik tu, boleh keluar. Tapi kalau benda tu dah settle nanti, di sini akan naik. Sebab dekat sini dia dah banyak akses tau. Dia bertembus ke Bangi Avenue sana, Semenyih sana. Yelah, walaupun tak ada keperluan untuk anda pergi sana ke sini tapi senang cerita dari segi accessibility dia tu, dia dah mudah banyak benda dah. Cuma akses utama sahaja yang belum settle lagi. Dia masih sempit lagi kat situ. So jam agak teruk sikit lah waktu peak pagi dan petang tu. Jadi selebihnya tu bagi saya sini dia ada kelebihan dia yang agak strong sebab dia freehold, akses dia dan kawasan dia cantik, SPCT dia buat melawar. So kalau tanya saya, dari segi harga tu saya nak cakap reasonable, bersuaian tu memang bersuaian. Cumanya untuk anda beli sekarang atau kemudian tu, itu terserah kepada anda sendiri. Tapi bagi saya, kalau ada duit, beli je yang ni, renovate nanti. InsyaAllah, one day, tahu dalam 5 ke 10 tahun lagi, dah settle semua tu, area ni dah betul-betul naik semua, dia akan jadi booming area ni. Sebab dekat dalam SP Setia punya area yang buat ni, Verdale lah, the only one yang banglo. Maksud saya dari segi segmen dia tu, banglo, semi-D, terrace tu, dia je banglo. Sebab nanti, kalau orang mencari satu area tu, bila area tu naik, dia akan cari buy tempat tu lah. That's why developer sekarang ni dibijak, dia buat buy resident. Dia tak campur. Kalau mix memang problem. Contoh saya bagi contoh. Kalau dia mix semi-D dengan banglo satu area, kemungkinan semi-D je naik, banglo tak naik. And then kemungkinan besar kalau banglo je naik, semi-D tak naik. Dia akan jadi macam tu. So kalau dia macam ni, dia akan bagus untuk future lah. That's why kalau tanya saya akan promote juga rumah ni, walaupun buat masa sekarang ni dia memang teruk sikit jam. Kalau orang nilai pada masa sekarang, memang dia orang akan kutuk lah. Tapi pandang future. Okay, sekian daripada saya. Boleh save kontak saya dekat atas. Bantu saya dengan menekan button subscribe. Boleh like, boleh follow dan boleh komen apa-apa yang anda nak komen. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.